Hai, Assalamualaikum kakak sekalian. Baik, jadi kepada yang nak buat pembelian Master Polar Lenisa, boleh je tekan mana-mana button. Contohnya macam dapatkan sekarang. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ada juga button. So nanti dia akan terus ke bahagian order form. Baik. Jadi untuk pembelian sekarang ni, akak-akak akan dapat yang beli Master Polar Lenisa, kita akan bagi sekali dengan percuma pola kain duyung saiz dari S sampai 8XL. So harga pola kain duyung ni RM110 lah, tapi kita bagi percuma sahaja untuk promosi kali ni. Baik, saya akan tunjuk macam mana cara nak buat pembayaran. So tekan je order sekarang, nanti dia akan pergi ke bahagian borang pesanan. Untuk borang pesanan ni, akak-akak boleh tengok kepada produk, pilih Master Polar Lenisa dewasa dari saiz XS hingga 8XL. Pastikan ada tulisan special offer free pola kain. Tekan, make sure dia jadi satu. So akan tertera harga dia RM99. Kemudian kalau nak tambah Master Polar budak, boleh tambah Master Polar budak dari saiz 1 tahun hingga 12 tahun. Yang ini pola badan sahaja kalau nak tambah. Kemudian pilih kos penghantaran. Kalau duduk Semenanjung, pos RM10, Sabah Sarawak RM30 dan Singapura RM40. Kemudian masukkan butiran pelanggan. Masukkan nama, email. Kalau tak ada email, tulis je tiada email, nombor telefon, alamat, postcode, bandar, negeri dan negara. Kemudian untuk cara pembayaran, kita ada 3 cara pembayaran. Yang ini adalah transfer melalui online banking, boleh juga. Kita share receipt dekat dalam ni, ataupun dekat mesin ATM pun boleh juga. So nanti akan keluar nombor akaun, pembayaran ke mana apa semua kan. So dekat bahagian bawah ni kena masukkan lah dia punya receipt. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, ini adalah transfer online. Be please. So kalau tekan je dekat sini, nanti dia akan keluar option bank apa. Boleh pilih lah Maybank, CIMB, Affinbank, Public Bank dan sebagainya lah. Dan cara pembayaran yang ketiga adalah menggunakan COD. So COD ni barang sampai baru bayar. So nanti selepas agak-agak dah pilih option ni, tekan butang hantar ni. Dalam masa 30 minit macam tu, nanti admin akan PM untuk confirmkan order puan. Jadi baru kita akan buat pengeposan lah. Jadi itu cara untuk buat pembayaran di website Lenisa.